Kalau dulu kita bantu Singapura sebab mereka sebahagian daripada kita, kini kita dibuli oleh mereka. Singapura bukan contoh yang baik. Saya rasa sedih bila saya tengok orang-orang dari Malaysia yang kutuk-kutuk orang Singapura. Singapura, Little Israel, Asia walaupun mempunyai populasi Islam yang ramai. Sebab tu orang Singapura kena ucapkan terima kasih pada pemimpin Melayu kita. Okey, jangan datang isi minyak dekat Malaysia. Makcik, kalau korang tak suka warga Singapura isi minyak dekat Malaysia, pergilah buat demo macam Indonesia. Where are you from? Malaysia or Singapore? Malaysia. Okay, yeah. You assholes. Kau memang kuang hajar, kau tahu tak? Kau memang kuang hajar. Panas, netizen Singapura balas sindiran pedas dari Malaysia. Pertikaian panas antara netizen Malaysia dan Singapura kembali pecah di dunia maya. Semua bermula ketika sejumlah netizen Malaysia melontarkan sebutan mini Israel atau mini Yahudi kepada Singapura. Komentar itu langsung menyulut kemarahan warga negeri Singa tersebut. Tidak tinggal diam, netizen Singapura membalas dengan sindiran yang lebih tajam. Mereka menilai Malaysia justru lebih pantas dijuluki mini Israel karena kerap mengancam menutup pasokan air dan perbatasan setiap kali hubungan politik memanas. Perdebatan ini pun melebar di berbagai platform media sosial, memicu gelombang saling sindir yang menegaskan persaingan antara dua negara tetangga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi satu komen daripada rakyat Malaysia. Dia mengatakan Singapura, Little Israel, Asia walaupun mempunyai populasi Islam yang ramai, tetapi pemimpin dan ahli politik Singapura mempunyai akrab dengan Israel dari segi, tak tahulah, dia belum habiskan. Aku nak tanya satu. Bukankah perbuatan Malaysia yang macam Israel, sama macam Israel? Sikit-sikit gaduh nak tutup air. Samalah macam Israel ni. Gaduh dengan Palestin, tutup sepadan, tutup itu, tutup ni semua, bekalan air, minum semua diorang tutup. Sama tak Malaysia dengan Israel? Kau kata kita Singapura, Israel, Asia. Aku rasa perangai korang tu lagi lebih Israel daripada kita. Sekian, terima kasih. Singapura ni is a mini Yahudi. Lepas tu macam bila gaduh dengan netizen Malaysia ni, kalau abang perasan diorang selalu ugut kita apa? Air. Diorang selalu cakap apa Singapura pasal air lah gini. Betul. Diorang selalu cakap air kami, suka hati kami lah. Nanti kalau Johor stok air dah. Gaduh dengan Singapura sikit-sikit nak potong air, tutup border. Sekarang my question is, habis diorang cakap kita negeri Yahudi, so kita mini Yahudi. Korang gaduh dengan kita sikit je nak tutup border, nak tutup air. Itu perangai siapa? Tengok yang peperangan di Gaza, orang Israel tutup all the border, tutup all the sekat makanan. So sekarang Malaysia gaduh dengan kita nak tutup border, tutup sekat makanan. Siapa yang Israel sebenarnya? Mengikut pemahaman saya, perjanjian air Malaysia dan Singapura ni bermula sejak 1927. Betulkan saya kalau saya silap? Waktu tu masih belum merdeka dan sudah tentulah kesemua negeri-negeri Melayu ni dilihat sebagai satu keluarga besar. Maka perjanjian air ini tidak merugikan negara kita pun. Maklumlah kita ni nak bantu antara satu sama lain. Tapi sejak kecerdikan Tunku melepaskan Singapura dari Malaysia, maka di situlah bermulanya kerugian kepada Malaysia. Cuba kaji berapa banyak subsidi air kita bagi pada Singapura yang maha kaya raya itu. Kalian pasti terkejut. Kalau dulu kita bantu Singapura sebab mereka sebahagian daripada kita, kini kita dibuli oleh mereka. Kita dah ada 10 Perdana Menteri dan kesemuanya gagal untuk menyelesaikan isu ini, termasuklah bekas Perdana Menteri yang acah terpaling garang, terpaling bijak, memerintah 22 tahun, siap pakej memerintah 2 kali lagi tu. Siapakah orangnya? Sekarang ni kita nak tengok pemimpin dari Malaysia mana pula yang mampu menoktahkan isu ini, atau mungkin tidak ada sesiapa pun yang akan berjaya sampai kiamat. Apa pandangan anda? Saya rasa sedih bila saya tengok orang-orang dari Malaysia yang kutuk-kutuk orang Singapura. Dia mengatakan Singapura ni mini Israel. Dia kata baliklah Singapura. Orang Singapura ni memang tak berhati perut. Saya rasa sedih sangat. Sedih sangat. Kita orang Singapura sebenarnya sayang orang-orang Malaysia. Malaysia dengan Singapura ni macam adik-beradik. Kita ada perbezaan, tapi sebenarnya persamaan kita lebih banyak daripada perbezaan kita. Kita kalau bergaduh, apa beza kita dengan orang yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, ada 2 taman dan dia kutuk kawan dia. Dia kata, oh aku ada lebih daripada engkau. Sebab dia lupa kelebihan dia sebenarnya bukan daripada diri dia, kelebihan Allah yang berikan kepada dia. Jadi jangan lupa, jangan kita jadi seperti orang yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Orang Malaysia memang dia bebas, boleh buat apa-apa, dan dalam keupayaan mereka, mereka melakukan sesuatu yang orang Singapura tak dapat buat. Alhamdulillah, kita support, kita doakan. Orang Singapura tak
tak dapat nak hantar kapal, hantar duit. Alhamdulillah, kita support. Sepatutnya seperti itu. Jangan kita saling kutuk mengutuk. Cukup-cukuplah ada kezaliman di sana. Cukup-cukuplah mereka salah menyalah di seluruh dunia. Kita antara Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei, jangan gaduh-gaduh. Orang ketawakan kita bila kita gaduh. Kita sepatutnya bersatu, bukan kita berpecah. Kalaupun Malaysia ada benda-benda yang lebih daripada Singapura, kelebihan yang Malaysia ada tu bukan daripada Malaysia tapi daripada Allah. Kalau Malaysia ada air, Malaysia berikan Singapura. Air yang di Malaysia tu siapa berikan sebenarnya? Allah yang berikan. Jangan pernah angkuh. Kalau Singapura ada kelebihan daripada Malaysia, Singapura mungkin duit kita lebih kuat. Jangan pernah angkuh. Duit kita kuat. Siapa yang berikan kita kejayaan seperti ini? Allah. Ada orang cakap biarlah Singapura ni hanyut, buat sibuk je, macam tak ada perbezaan. Satu dot aja dekat dunia ni. Subhanallah, sedih. Singapura lah antara orang yang mana sampai hari ini memberi makan kepada orang-orang di Gaza. Melalui Gilbert Love Aid Singapore, kita ada poliklinik dekat sana. Bila saya berbual dengan Gilbert ni, dia kata a lot of money from Singaporean. Orang Singapura mungkin kita tak hantar kapal, tapi kita hantar duit kepada yang ada di sana untuk memberi makan tiap-tiap hari. Janganlah kita ikut Singapura. Singapura bukan contoh yang baik. Ya, saya diberitahu bahawa contoh yang dipilih untuk pembaharuan ini ialah Singapura. Singapura dulu ada kampung-kampung Melayu. Sekarang kampung Melayu sudah habis, tidak ada bangunan di situ, dan orang Melayu diagih-agihkan ke kawasan-kawasan supaya mereka tidak boleh bersatu. Mereka tidak boleh duduk dalam kampung mereka sendiri. Mereka berada dan kuasa politik mereka yang sedikit pun hilang. Janganlah. Singapura maju disebabkan orang Melayu tahu siapa yang serahkan Singapura pada British pada tahun 1824 dulu. Orang Melayu. Jadi British pun bangunkan Singapura. Kemudian Singapura kembali bersama tanah Melayu pada tahun 1963. Tapi selepas 2 tahun, iaitu pada tahun 1965, orang Melayu sekali lagi keluarkan Singapura. Siap package Pulau Batu Putih tau. Disebabkan pemimpin Melayu yang bermurah hati keluarkan Singapura inilah jadikan Singapura sebuah negara yang maju. Sebab tu orang Singapura kena ucapkan terima kasih pada pemimpin Melayu kita. Sebab keputusan mereka telah menguntungkan kalian. Saya cakap benda yang sama pada mak saya sebab dia lahir di Singapura tapi dia jadi pening kepala. Ada orang Singapura tak di sini? Oh, ni makcik keropok Farah Malux mengatakan, okey, jangan datang isi minyak dekat Malaysia. Makcik, kalau korang tak suka warga Singapura isi minyak dekat Malaysia, pergilah buat demo macam Indonesia. Pergi buat demo ramai-ramai ke parlimen atau rumah menteri-menteri korang, cakap kita tak suka rakyat Singapura datang isi minyak dekat Malaysia. Buat gitu. Korang orang Malaysia keyboard warrior je banyak. At least Indonesia tu buat gitu. Ada juga aku tengok diorang punya keberanian. Korang Malaysian huha tak habis-habis. Sampai kiamat pun korang akan 3.2 dengan Singapore. My country, Singapore, after we gained independence from the British, we were a struggling little nation. In order to survive, we formed a union with a larger, more powerful country, Malaysia. Where are you from, Malaysia or Singapore? Malaysia, okay, yeah. You assholes. Lawak kau ni, Josely Chia ni, lawak kau ni dah menghina. Lepas tu bagi aku lawak yang jijik, kau tahu tak? Lawak yang tak ada otak punya tau. Singapura bereaksi keras membela kehormatan negaranya dan seolah mewakili Indonesia. Mereka menegaskan, kemajuan bangsa lahir dari kerja nyata, bukan dari kesombongan dan merendahkan tetangga.